Mak Yu, beli basikal barulah. Ini basikal sudah buruk, Mak. Kau pun mesti banyak duit. Kau kan menjaga. Betul. Tapi aku tak nak habiskan dengan berbelanja duit yang susah. Di kelas seterusnya, cikgu harap semua bersedia untuk bercerita secara kreatif dan berkesan. Semua orang mesti faham cerita kamu. Boleh? Boleh, cikgu. Cikgu, buku saya pantun tekan. Jadi, aku nak dermalah sikit. Dekil ni duit ni. Baru boleh masuk. Patutlah ayam kau laku je. Kau rajin derma. Betul. Yelah tu. Ma. Wah, pintar Upin. Iyalah, mudah buat kamu. Mestinya mudah. Sebab rumah ni sama macam rumah opah kita orang. Entah. Jom pergi tengok. Jom. Ini macam cermin lama. Ish, siapa yang buang kat sungai ni? Tak. Lu lagi kacau. Sedapnya. Tok, lagi ABCD. Moto! Pandai, Upin. Ayah, ingatkan ayah. Saya suka main api. Apa yang paling merdu boleh duduk di barisan depan. Kau sama macam Upin. Mestilah. Kita orang kan dari kilat. Budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya. Main bawa talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Boleh maut. Betul. Kesian anak burung. Nanti tercari-cari mak dia. Tapi Upin, kau kena letak balik anak burung ni kat saya. Apa salah pula aku? Yelah, kaki aku kesal. Tak boleh makan. Matilah. Alah, tak ada matinya. Kenapa kita kena puasa, bah? Orang Islam wajib puas. Motor aku habis minyak. Kalau macam tu, mai tumpang aku. Makan apa saja, semuanya sedap. Tolak batu dengan kayu je. Kalau batu dengan kayu boleh makan, mesti diorang kata sedap juga. Tapi kenapa? Kuih ni memang sedap. Dia bawa ni. Taruh sini. Sedapnya. Iya. Ambillah. Banyak ni. Nah. Apa tu? Ais kepal. Kuih. Tok, lagi ABCD. Moto! Siap. Makan. Wah, seronok Ya kak, cakaplah tadi. Tak apa, kita ambil balik. Uncle sudah sedia. Cepat Laisan. Ayo. Siapa yang mau diperiksa dokter? Doktor apa pula ni? Upin, Ipin, jangan susahkan opah. Jaga opah baik-baik tau. Akak jangan risau. Semua beres. Yelah tu. Betul, Ros. Dia orang bagus. Siap buat kerja sekolah. Lah. Ni kek hari jadi kau? 2, 3 basikal tua. Sambut hari jadi tanpa kami semua.
Sedih. Sebenarnya